Buku RM20 ni dapat ubah kewangan saya jauh lebih baik. Kalau saya tak baca buku Misi Bebas Hutang ni sejak 5 tahun lepas, mungkin saya buat kesilapan yang sama sehingga ke hari ni. Jadi dalam buku ni saya belajar dua perkara penting yang tuan-puan kena tahu. Dulu setiap bulan saya boleh menyimpan, tapi peliknya simpanan tu tak kekal lama. Dapat je gaji, simpan sikit. Hujung bulan, guna banyak. Dapat bonus pun sama. Banyak dapat, banyak juga yang guna daripada simpan. Lama-lama bila berlaku kecemasan, saya terpaksa berhutang. Jadi mula-mula pinjam sikit. Lama-lama dah jadi habit dah. Setiap kali susah je, cari je kakak saya untuk berhutang. Setiap kali dapat gaji masuk je, kembali kepada kosong. Sebab nak bayar hutang balik. Jadi dalam buku ni saya belajar dua perkara penting yang tuan-puan kena tahu. Yang pertama, menabung ni memang kena paksa. Dapat gaji, tolak dulu kepada simpanan, lebih baru belanja. Yang kedua, kena lupakan simpanan tu. Cara saya lupakan simpanan adalah dalam bentuk emas fizikal yang macam ni. Dapat je gaji, terus saya tukarkan simpanan dalam bentuk emas dulu. Maksudnya saya tukar duit jadi emas, jadi aset fizikal. Sebab bila saya nampak emas pegang dekat tangan yang macam ni, saya dah tak rasa nak guna duit tu. Lagi kerap saya nampak, lagi semangat nak bekerja, nak cari duit, nak beli emas. Akhir sekali saya ada simpanan kecemasan 6 bulan gaji dalam bentuk emas. Kalau tuan-puan buat ada masalah simpanan duit, susah nak simpan duit ni, boleh cuba cara saya ni, simpan dalam bentuk emas. Sekarang dah mudah sangat dah. Kita boleh mula menabung emas sedikit-sedikit dekat Ecomas Gap. Boleh pergi dekat profil saya, ada pautan, boleh follow step by step. Komen dekat bawah kalau tuan-puan ada masalah yang sama macam saya dulu.